Terdapat 2 kekosongan jawatan menteri yang perlu diisi segera, Menteri Ekonomi dan Menteri Sumber Asli. Adakah YB Hulu Langat dari Parti Amanah Mohamad Sani Hamzan akan mengisi salah satu slot kekosongan? Atau Ahli Parlimen Sungai Buloh YB Ramanan dilantik sebagai Menteri Ekonomi menggantikan Rafizi? Atau Timbalan Presiden Parti PKR yang baru dan juga anak Perdana Menteri Nurul Izzah Anwar akan dilantik sebagai Menteri Ekonomi? Bagaimana pula dengan Ahli Parlimen Gombak, YB Aminuddin Syahari? Adakah beliau akan diangkat ke Kabinet? Atau adakah Ahli Parlimen MIC kali ini dilantik ke dalam Kabinet untuk memperkukuhkan kerjasama kerajaan perpaduan? Atau Datuk Wee Ka Siong, Ahli Parlimen Air Hitam yang selalu menegur kerajaan perpaduan dilantik ke dalam Kabinet? Mungkin juga yang Sephora Ahli Parlimen DAP yang berjaya jadi menteri. Atau seorang lagi ahli parlimen muda di AP yang bakal dilantik menjadi menteri kabinet. Apapun rakyat sedang memerhati.